Okey, kita bersua kembali. Akan berlangsung pada Mei nanti suatu acara yang dinanti-nantikan khususnya untuk mempromosikan International Real Estate Research Symposium IRES 2026. Kita nak memberikan perhatian kepada apa yang disajikan dan bagaimana memberi impak kepada industri hartanah itu sendiri. Ya, bakal berlangsung pada 12 dan 13 Mei 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Liew Chin Tong, Timbalan Menteri Keuangan. Hari ini kita bersama dengan Surveyor Puan Aina Idayu Ahmad, Pengarah Institut Penilaian Negara INSPEN, Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Kementerian Keuangan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih Puan bersama kami. Sebelum kita bercakap berkenaan IRES ini, kita nak tahu sedikitlah berkenaan tentang INSPEN. Apa yang boleh kita ketahui? Sebab kadang-kadang kalau lalu ke bangunan INSPEN tu orang tanya, apa sebenarnya INSPEN ini kan? Okey, baik. Terima kasih di atas jemputannya terlebih dahulu. Jadi INSPEN ini adalah Institut Penilaian Negara. Akronimnya INSPEN. Jadi ia adalah sebuah institusi latihan awam yang memfokuskan kepada pembangunan kompetensi pegawai kami di Jabatan Penilaian Perkhidmatan Harta. Dan juga kita ada teras lain juga berkenaan dengan penyelidikan, dan juga kita ada menjalankan perundingan berkaitan dengan harta tanah dan serta menawarkan program akademik yang secara profesional kepada industri harta tanah. Secara sedikitnya itulah berkaitan dengan INSPEN. Untuk JPPH pula, saya yakin mungkin ada yang kali pertama yang mendengar berkaitan dengan JPPH ini. Mungkin boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan latar belakang dan juga apa sebenarnya tujuan dan juga objektif JPPH ini. Okay. Jadi Jabatan Penilaian Perkhidmatan Harta JPPH ni adalah di bawah Kementerian Kewangan Malaysia. Dan selalunya bila kita cerita JPPH ni, bila kita nak beli rumah kena bayar duty stamp, barulah orang teringat JPPH lah. Sebenarnya peranan kita ni lagi besar daripada itulah. Kita mempunyai EVC sebagai peneraju penilaian perkhidmatan harta negara lah. Dan 3 teras utama kami, aktiviti ni menjurus kepada menyediakan perkhidmatan penilaian dan perkhidmatan harta kepada agensi kerajaan, baik persekutuan, kerajaan negeri maupun pihak persempatan lah. Yang keduanya, kita fokus kepada pemberian menyediakan latihan, program latihan, penyelidikan dan juga akademik. Ini di bawah seliaan INSPEN lah. Dan teras ketiga kami adalah untuk membekalkan data harta tanah negara di bawah Pusat Maklumat Harta Tanah Negara, iaitu NAPIK. Itu antara fungsi JPPH lah di bawah Kementerian Keuangan. Jadi kita juga nak tahu berkenaan tentang IRES 2026 ni yang akan diadakan, siapa antara golongan sasar yang akan menyertainya. Okey, jadi IRES ini adalah singkatan kepada International Real Estate Research Symposium lah. Adalah satu platform penyelidikan untuk membentangkan hasil kajian dan juga ilmu-ilmu baharu yang melibatkan para penyelidik sendiri, pengamal industri dan juga pihak akademik dan juga penggubah dasar serta para pelajar yang ingin berkongsi ilmu Satu platform yang kita sediakan yang melibatkan penyelidik di tempatan dan juga antarabangsa. Jadi di situ ada satu kolaborasi dan jaringan strategik yang boleh kita wujudkan di dalam IRES tersebut . Dan saya difahamkan IRES 2026 ini merupakan penganjuran kali ke-13. Jadi sudah cukup matang usianya kali ke-13. Bagaimana kelainan juga keistimewaan yang dibawakan tahun ini? Betul. Jadi IRES 2026 ini adalah siri yang ke-13 yang akan berlangsung di WTC . Kali pertama dahulu memang kita laksanakan WTC pada 22. Jadi agak nostalgia untuk kita insya-Allah adakan kembali di WTC pada tahun 2026 ini. Jadi apa keistimewaan IRES pada tahun kali ini kita ada kepelbagaian tema yang membawa kepada isu-isu semasa berkenaan dengan PropTech dan juga kecerdasan buatan AI dan melibatkan teknologi pendigitalan. Jadi akan melibatkan pembentang daripada luar negara dan juga dalam negara, maksudnya profesional daripada industri, dan juga kita ada tema yang pelbagai menyebabkan pembangunan harta tanah, pelaburan, penilaian harta tanah, dan juga kita tidak lupa kepada topik-topik semasa berkenaan dengan sustainability, ESG dan juga untuk mendukung SDG di peringkat global kiranya. Itu adalah sedikit tema yang kita akan bawa dalam IRES 2026. Dan tema kami untuk tahun kali ini adalah berkenaan dengan reshaping real estate, investment, innovations and inclusivity in a digital world. Jadi
topik itu sendiri broad, yes, dan juga dia keterangkuman dan inklusif. Dan juga menjurus bukan hanya kepada akademik, kepada industri, dan juga kita nak pastikan bahawa apa juga yang kita hasilkan itu dapat membawa kebaikan kepada rakyat. Itulah yang paling penting lah. Jadi mungkin kita nak tahu apa antara jadual dan pengisian acara yang berlangsung selama beberapa hari itu. Okey, pengisian utama kami adalah daripada 4 slot utamalah. Kita ada 2 sesi plenary. Sesi plenary pertama itu melibatkan pembentang daripada panel industri dan juga akademik daripada dalam negara dan luar negara. Yang keduanya kita juga libatkan plenary sesi melibatkan industri forum. Industri forum ini kita libatkan pengamal profesional lah supaya kita dapatkan maklumat terkini berkenaan industri semasa. Dan juga kita ada sesi untuk poster competition. Poster competition ini kita akan libatkan penyelidik lah untuk buat pembentangan. Dan yang lebih utama itu kita ada libatkan 90 kertas kajian yang akan dibentangkan. Dalam parallel session dipanggil. Dia ada 5 buah bilik yang akan berlangsung secara serentak. Dan para peserta yang datang itu boleh memilih lah mengikut tema-tema yang telah kita tentukan lah. Antara kertas-kertas yang akan dibentangkan nanti? Antara kertas itu kita ada melibatkan isu-isu perumahan, dasar perumahan negara, berkenaan dengan keterjaminan makanan. Isu-isu bukan hanya menjurus kepada harta tanah, tetapi juga isu-isu yang bersifat global. Memasuki siri yang ke-13, bagaimana dari segi manfaatnya kepada kesemua pemegang taruh untuk IRAS 2026? Okey, jadi apa jua yang kita laksanakan itu perlu ada objektif lah. Jadi objektifnya pertama itu kita nak pastikan kita ada ilmu baru yang kita nak kongsi kepada industri dan juga untuk amalan yang terbaik supaya mereka ini dapat melaksanakan apa jua pengamalan itu dan juga menzahirkan dari segi penyampaian perkhidmatan kepada rakyatlah khususnya. Dan juga kita nak memupuk minat berkaitan dengan pendidikan ini di kalangan golongan muda lah. Sebab selalu kita tengok macam pendidikan ini macam golongan yang mature dan sebagainya lah. Milenial dan ke atas. Yes, kita nak cubalah. Kita nak cuba menerapkanlah penerapan kepada ini dan juga kita nak pastikan kertas-kertas yang dibentangkan itu mendapat penerbitan lah, dapat diterbitkan dari jurnal yang berimpak. Itu kita mendapat pengiktirafan daripada Scopus Journal. Jadi itulah antara manfaat lah kepada sektor harta tanah lah. Saya suka apa yang Puan katakan tadi. Sebab kalau boleh kita tidak mahulah sebarang paper tu hanya di atas kertas saja kan. Tajuknya cukup menarik tetapi dari segi realitinya tiada impak. Tapi kalau kita boleh lihat kepada penganjuran-penganjuran sebelum ini, apa di antara the thing yang menjadi realitinya? Okey. Sebab kita tak naklah sekadar di paper, sekadar kita publish tapi tidak diamalkan ya. Jadi lebih penting itu salah satu padanya adalah dasar perumahan negara. Dasar perumahan negara yang lebih menjurus kepada rumah mampu milik. Itu adalah salah satu daripada impak lah yang IRAS ini bawa kepada bukan hanya kementerian tapi juga kepada rakyat keseluruhan. Dan juga kita nak pastikan harta tanah, pasar harta tanah ini kekal mampan dan juga dapat sustain pada masa-masa yang hadapan lah. Jadi kertas-kertas yang kita bawa ini memang amat membantulah dalam pengubah dasar untuk mengubah dasar-dasar yang dapat membantu bukan hanya pihak kerajaan tapi untuk dalam aspek penyampaian perkhidmatan kepada rakyat lah keseluruhan. Dari segi penyertaan pula bagaimana untuk IRAS 2026? Okey, untuk kali ini kita sasarkan hampir 300 lah. Jadi kita ada lebih kurang 40 lagi lah seat yang masih kosong yang kita nak jemput lah para industri dan juga akademik dan sebagainya untuk sama-sama sertai kami lah di WTC nanti insyaAllah. Bagaimana untuk menyertainya Puan? Caranya? Jadi untuk dapatkan maklumat lah untuk penyertaan ini boleh layari laman web kami di www.jpph.gov.my ataupun di www.inspan.gov.my. Jadi itu kita dapatkan maklumat yang terperinci lah berkaitan dengan pendaftaran ke IRAS 2026. Okey, macam tadi Puan ada menyentuh mengenai pembangunan teknologi, penggunaan AI. Bagaimana sebenarnya kedua-dua ini memberi impak secara langsung kepada JPPH? Okey, jadi apa jua inovasi yang juga dibawa oleh kertas kajian yang akan dibentangkan nanti, kita akan cuba terapkan dalam penyampaian perkhidmatan di Jabatan Penilaian. Pada masa ini sendiri, Jabatan Penilaian telah menjalankan secara E2E lah kiranya. Elektronik secara elektronik, maksudnya tidak ada supaya kita dapat jalankan perkhidmatan, memberi perkhidmatan itu dengan lebih cekap dan lebih berkesan dan juga dapat
penyampaian itu lebih pantas kepada rakyat dan juga untuk kutipan hasil negara lah. Itu lebih penting lah, sebab itulah kita Kita nak tahu tentang majlis perasmian itu nanti. Jadi siapa yang akan menghadiri dan siapa yang akan merasmikannya? Baik, yang akan hadiri itu kita ada kolaborasi strategik dengan pelbagai universiti tempatan termasuklah Universiti Malaya, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Teknologi MARA dan juga Universiti Tun Hussein On Malaysia lah, UTHM. Dan juga kita ada kolaborasi strategik dengan universiti luar negara seperti QUT, Queensland University of Technology Australia, dan juga Western Sydney University. Dan serta kita ada daripada DGSAM, iaitu Directorate General daripada Jakarta, Indonesia, untuk sama-sama kita hadirlah masa perasmian kelak pada 12 Mei nanti, insyaAllah dirasmikan oleh YB TMK, YB Liu Chintong nantilah, insyaAllah. Perasmian pada 12 Mei. 12 Mei nanti. Ya, betul. Okay, sedikit harapan dan juga wawarkan sekali lagi berkaitan dengan IRIS 2026. Silakan. Okey, jadi IRIS ini bukan sekadar program untuk aktiviti pendidikan, tetapi ia adalah satu pelaburan ilmu untuk masa depan hartanah negara khususnya. Jadi saya jemputlah berbesar hati untuk menjemput para hadirin lah untuk sama-sama sertai kami ke IRIS 2026 di WTC pada 12 hingga 13 Mei, insyaAllah pada 2026 nantilah. Ini kita lihat posternya ya. Penyertaan masih dibuka dan untuk pendaftaran boleh imbas QR ini. QR ini, betul. Okey, betul. ataupun menghubungi di talian 0389118606. Sehingga bila penyertaan itu akan Penyertaan itu kita akan buka sehingga pertengahan April inilah. Okey. Pertengahan April lah. Masih ada masa Jadi lagi. masih ada masa. Betul. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama menyertai IRIS 2026 iaitu International Real Estate Research Symposium yang akan berlangsung di WTC Kuala Lumpur 12 dan 13 Mei 2026 nanti. Okey. Terima kasih diucapkan kepada surveyor Puan Aina Edayu Ahmad, Pengarah Institut Penilaian Negara, INSPEN, Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Kementerian Kewangan, kerana bersama dengan kami. IRIS 2026 akan berlangsung nanti di Kuala Lumpur pada bulan Mei, insya-Allah. Terima kasih kita ucapkan dan kita nak berehat seketika. Kita nak ke Met Malaysia. Okey, jom kita ke Met Malaysia untuk kita meninjau perkembangan cuaca semasa. Silakan.